Hai guys, korang dah dapat korang punya dashcam E9, dashcam yang screen besar, rakam video memang jelas. Tapi korang tak tahu macam mana nak replay video kamera depan, kamera belakang dan dalam kereta, betul tak? Mari saya tunjukkan sekarang. So, cara nak replay video kamera depan mudah saja. Ada butang M untuk menu, tekan 2 kali. Okey, dah tekan, video keluar, korang boleh tekan OK untuk replay. Contoh. Rakam video memang jelas. Untuk kamera dalam kereta ataupun kamera belakang, korang perlu tekan butang arah ni. Arah kiri ni, tahan 2 saat. Okey, dah kamera belakang keluar, korang nak replay, tekan OK. Rakam video memang jelas. Hey guys, korang yang nak dapatkan dashcam screen besar, ada reverse cam, rakam video yang jelas, ada G-sensor. Yang paling penting, semua orang nak apa? Harga murah dan bonus item betul, join live kita ataupun cek dalam beg kuning.